Terima kasih Ulu Terengganu. Ini contoh fakta itu dipusingkan. Saya bagi contoh. Mengapa Pulau Pinang ada LRT? Mengapa tak disebut bahawa ECRL itu kos yang 450 bilion dan yang memberi faedah kepada semua negeri termasuk Kelantan Terengganu? Itu kos tinggi, puluh bilion. Kita tak persoal kerana kita anggap projek itu dah dilaksanakan. Cuma bezanya kerajaan sekarang dapat mengurangkan kos dan menentukan subkontrak itu kepada tempatan. Ya. Pulau Pinang 5 tahun memang tidak ada projek besar. LRT ini itu kena faham. Ini bukan development expenditure. Kena faham. Sebahagiannya itu perbelanjaan pembangunan, sebahagiannya itu melalui bond dan harus dibayar balik. Baik. Keduanya, mengapa ditingkatkan daripada awal? Kerana saya cadangkan kalau diteruskan LRT jangan hanya di pulau. Fikirkan seberang, itu majoriti Melayu di situ dan pembangunan harus lebih meluas, memberi faedah di seberang Perai, Kedah dan Perlis dan Perak. Itu sebabnya ditingkatkan. Dan saya bertanggungjawab. Peningkatan itu kerana kita mahu faedah LRT itu menyeberang lautan sehingga ke seberang Perai. Itu jawapan yang telah kita berikan. Kemudian dikritik lagi Kota Madani. Kota Madani ini Perbadanan Putrajaya yang buat, bukan kerajaan, bukan dana kerajaan. Itu satu. Keduanya, yang nak marah sangat kepada pegawai kerajaan, mengapa? Kota Madani itu untuk 10,000 rumah pegawai kerajaan. 10,000 rumah pejabat awam di sekitar Putrajaya, kerana sekarang ini kita tak dapat menampung. Bukan kota mega, ini bukan Twin Tower. Ini kota, cuma kota oleh kerana dia baru didirikan, dia mesti smart city, friendly dari segi AI-nya dan indah. Apa salahnya? Tetapi 10,000 itu pejabat awam. Saya nak dengar Ulu Terengganu pergi Putrajaya bagi tahu pejabat awam saya tak setuju projek perumahan pejabat awam. Betul. Kita tak marah kepada pejabat awam. Tak marah pun. Cuma duit tersebut. Itu saya sudah jawab. Ulu Terengganu ni dia tak dengar. Saya ada jawab, kata Kota Madani 10,000 untuk pejabat awam, a modern smart city in Putrajaya.